Bismillah, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam video kali ni. Kerja okey ke tu? Okey, hari ni teman nak bawa komen semua menelusuri satu kisah yang terus terang teman cakap sangat-sangat mengejutkan dalam sejarah Islam. Kisah Perang Nahrawan. Ini bukan cerita perang biasa, Ini cerita pasal macam mana satu pasukan yang dianggap paling alim, paling kuat ibadahnya boleh hancur lebur. Jadi, persoalan paling besar sekali, macam mana benda ni boleh jadi? Komen bayangkan, macam mana orang yang dahi dia hitam sebab banyak sangat sujud, yang baca Al-Quran siang malam, tiba-tiba boleh bertukar jadi musuh paling berbahaya kepada umat Islam masa tu. Ini dia punya paradoks yang kita kena cuba fahamkan betul-betul. Jom kita tengok sikit. Kumpulan ni yang kita kenal sebagai Khawarij, ibadah dema ni bukan biasa-biasa tau. Diceritakan yang para sahabat Nabi SAW sendiri akan rasa solat dan puasa dema tu macam tak cukup bagus bila nak banding dengan puak Khawarij ni. Punyalah gigih. Tapi Nabi SAW dah bagi amaran awal-awal. Dema ni baca Al-Quran tapi bacaan tu tak lepas dari kerongkong. Maksudnya dia tak meresap masuk dalam hati. Semua tu kat luaran je. Setiap perpecahan besar mesti ada titik mula dia kan? Dan untuk tragedi ni, titik permulaannya ialah satu peristiwa politik yang dipanggil tahkim. Mari kita tengok sekejap jalan cerita dia. Semuanya bermula lepas perang Siffin antara tentera Khalifah Ali bin Abi Talib dengan tentera Muawiyah. Jadi, untuk elak lagi ramai yang terkorban, dua-dua pihak setuju untuk berdamai melalui satu proses rundingan iaitu tahkim. Tapi ada satu kumpulan seramai 12,000 orang dalam tentera Khalifah Ali menolak keras keputusan ni. Bagi Deme, ini satu kesalahan besar. Sebab itulah, Deme keluar dari pasukan utama dan berkumpul kat satu tempat nama dia Harurah. Kat sinilah bibit-bibit tragedi Nahrawan mula bercambah. Dan puak ni, Deme ada satu slogan yang sangat power. La hukma illa lillah. Maksudnya, tiada hukuman melainkan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni betul ke? 100% betul. Ayat Al-Quran. Tapi, problem dia, Deme gunakan ayat yang benar ni untuk tujuan yang batil. Deme jadikan ayat ni sebagai senjata untuk tolak kepimpinan manusia dan halalkan pemberontakan. Nampak tak permainan dia? Inilah dia, isu politik yang asalnya pasal rundingan tadi dah bermutasi. Dia dah jadi satu ideologi yang sangat berbahaya. Dia dah jadi macam virus dalam pemikiran. Virus yang kita kenali sebagai takfir. Okey, sebelum kita pergi jauh, kita kena faham dulu 3 istilah penting ni. Pertama, Khawarij. Apa maksudnya? Senang cerita, ia bermaksud mereka yang keluar. Kumpulan ni digelar macam tu sebab mereka keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah masa tu, iaitu Khalifah Ali, dan memisahkan diri dari majoriti. Kedua, tahkim. Kenapa mereka keluar? Puncanya ialah macam yang teman sebut tadi. Tahkim ni ialah proses rundingan damai. Bagi puak Khawarij, tindakan terima rundingan ni satu dosa yang amat besar. Sebab pada mereka, ia macam serahkan hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghukum kepada manusia. Dan yang ketiga, dari keyakinan inilah lahirnya bahagian paling berbahaya dalam ideologi Deme, iaitu takfir. Takfir ni ialah perbuatan tuduh dan hukum seorang Muslim lain sebagai kafir. Sebab Deme anggap Khalifah Ali dan semua yang setuju dengan tahkim dah buat dosa besar, maka senang-senang dia Deme jatuhkan hukum kafir kat semua orang. Jadi, inilah pegangan teras Deme yang sangat menakutkan. Sesiapa je orang Islam yang buat dosa besar, pada pandangan Deme, orang tu dah jadi kafir. Dan bila dah kafir, darah dia halal untuk ditumpahkan. Na'udzubillah min zalik. Ideologi bahaya ni tak berhenti kat situ je. Ia membawa kepada keganasan. Deme mula merompak dan membunuh orang awam yang tak sependapat dengan Deme. Bila keadaan dah makin teruk, Khalifah Ali tak ada pilihan lain. Baginda terpaksa hadapi Deme untuk lindungi masyarakat yang lebih besar. Korang tengok sendiri beza kekuatan kat atas padang. Satu pihak, pasukan Khalifah Ali ada 40,000 tentera. Pihak lagi satu, puak Khawarij yang tinggal lebih kurang 4,000 orang je. Walaupun ada kelebihan yang sangat besar, hati Khalifah Ali amat berat nak perangi Deme ni, yang dulunya saudara se-Islam. Sebelum perang mula, Khalifah Ali buat cubaan terakhir. Baginda tak terus serang. Baginda hantar utusan, malah baginda sendiri pergi berhujah dengan diorang. Tawarkan pengampunan kepada sesiapa yang nak bertaubat dan balik semula ke pangkuan jemaah. Semua ni dibuat semata-mata nak elakkan pertumpahan darah. Dan usaha Khalifah Ali ni membuahkan hasil. Sikit sebanyaklah, seramai 1,200 orang dari puak Khawarij ni sedar dan terima tawaran pengampunan tu. Deme pun tinggalkan medan perang dan selamat. Alhamdulillah. Tapi malangnya, baki lebih kurang 2,800 orang ni tetap berdegil.
dema tetap pilih untuk berperang. Pertempuran yang berlaku tu sengit, tapi sekejap je. Hampir kesemua 2,800 pemberontak ni terbunuh. Dan kat pihak tentera Khalifah Ali pula, yang gugur syahid tak sampai 10 orang pun, ada riwayat sebut 9 orang je. Ini menunjukkan betapa hancurnya pasukan Khawarij dalam pertempuran yang dema sendiri mulakan. Satu pengakhiran yang sangat-sangat tragik. Okey Cor, tentera Khawarij kat Nahrawan tu memang dah hancur. Tapi yang kita kena sedar, ideologi deme, virus pemikiran tu hidup mati. Ia terus hidup dan berevolusi sampailah ke zaman kita hari ini. Cuba kita bandingkan. Dulu, Khawarij kafirkan pelaku dosa besar. Ekstremis zaman moden ni pula, deme kafirkan sesiapa je yang tak sehaluan dengan ideologi deme. Dulu, sasaran deme pemerintah je. Sekarang ni, orang awam, wanita, budak-budak, satu dunia jadi sasaran. Senjata pun dah berubah, dari pedang ke bom, dan yang paling bahaya sekarang, internet dan media sosial untuk sebar virus ni. Dan virus ni, kadang-kadang ada gejala halus dia dalam masyarakat kita. Sikit-sikit nak hukum orang, sikit-sikit nak label orang disesat, ahli bid'ah, ahli neraka. Rasa diri sendiri je lah yang paling betul, paling ikut sunnah, paling faham agama. Bila datang ilmu dari ulama-ulama yang diiktiraf, dema tolak mentah-mentah sebab tak sama dengan apa yang geng dia faham. Hati-hati Cor, ini bibit-bibit dia ni. Kalau komen rasa perkongsian ni ada manfaatnya, silakan like, subscribe dan kongsikan pada kawan-kawan yang lain ya. Jadi, apa pengajaran paling besar untuk kita semua? Dan apa penawar untuk virus yang sangat berbahaya ni? Penawar dia, mula dengan rendah hati. Kita kena sedar yang ilmu kita ni cetek sangat. Kedua, kena cari ilmu. Tapi bukan sebarang ilmu. Belajarlah dari guru dan sumber yang betul, yang diiktiraf dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketiga, jaga lisan kita. Tahan diri dari mudah melabel dan menghukum orang. Dan yang paling penting, nombor 4, muhasabah. Sibukkan diri perbaiki iman dan amal kita sendiri. Jangan sibuk nak jadi Tuhan untuk nilai iman orang lain pula. Jadi sebelum kita tutup, tak nak tinggalkan satu soalan untuk kita semua renungkan dalam-dalam. Jujur dengan diri sendiri. Cuba kita periksa hati kita. Adakah wujud walaupun sekecil zarah benih-benih rasa diri lebih baik dari orang lain? Perasaan ujub dan sombong dengan amalan sendiri? Sebab dari benih kecil inilah pokok kesesatan Khawarij itu tumbuh membesar. Fikir-fikirkanlah. Alhamdulillah, ingat deh Cor, jangan main tai. InsyaAllah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.